Sekali nama saya Muhammad Hazwan Nafizuddin bin Hashim. Saya Nur Ain binti Abdullah. Aktiviti-aktiviti yang diadakan sangat-sangatlah menarik. Walaupun simple, tapi dia cukup mencabar emosi, taktikal. Dia eager untuk menang tu tau. Dengan kita bercampur aduk kan, staff-staff ni biasa dia ada PL di masing-masing kan. So kita nak kawal, nak kontrol. Kita boleh berlatih juga dan belajar untuk mendidik diri kita jadi as a team leader, the good team leader lah. Sejujurnya semua aktiviti yang kami laksanakan pada hari ini memang cukup the best. Macam saya kata tadi, dia simple tetapi cukup bermakna untuk menyatu padukan kami sebagai pusat kesihatan universiti untuk menghadapi cabaran, dugaan, kerenah pesakit yang kami akan jumpa hari-hari. Game apa paling best sekali? Kalau tanya saya, sejujurnya teka movie tadi tu agak mencabar sebenarnya. Sebab saya selaku orang yang melakonkan, memberikan gambaran tajuk filem tu. So, muka macam ini, pernah tengok ke Alice in the Wonderland? So, macam mana saya nak lakonkan benda tu? So, agak struggle pada saya. Tapi, saya bersyukur, saya bangga gila dengan anak buah saya sebabnya diorang pick up benda-benda macam tu. Okay. Yang paling the best saya rasa Explorers best, Telematch overall best lah, sedih best. Best gila, tak menyesal. Kalau korang join memang korang tak akan menyesal. Last sekali saya rasa kemungkinan besar mungkin kami tak serik lah untuk panggil GASB lagi untuk mengendalikan program kami lagi. Shout out to Tuan Haji Azman dan juga Brother Azril. Thank you guys. First kali saya rasa sangat happy lah datang sini. Hari ni banyak game yang kita orang main, yang sebelum ni kita orang ada juga main tapi tak se-fun hari inilah. Okey, antara game yang paling best adalah pada saya burung mencari air. Okey. Yang tu best sebab kita perlukan ibu burung untuk bantu kita, untuk guide kita mencari air. Okey, so kita boleh relate dalam kita punya organisasi di mana kita perlukan seorang ketua untuk bantu kita, guide kita ke arah yang perbuatan yang baik lah. Kerja dalam kerja seharian kita. So kita perlu dengar betul-betul arahan daripada ketua. Okey, kita boleh bangkang tapi dengar dulu sebelum kita bagi feedback ataupun apa-apa yang kita rasa tak sesuai. Telematch pula kita more kepada fun-fun lah kan. Saya ucapkan tahniah untuk tim GASB, especially untuk Tuan Azman dan Cik Azril serta tim mereka. Sebab memang dia punya guide tu memang bagus lah. Okay, so next insyaAllah kita akan panggil dia lagi.